Hai semua. Hari ni Joya nak buat potongan harga untuk istimewa raya. Ya, Joya tak jual dah penukul. Hari ni dia. Tengok ni dulu. Hari ni yang istimewanya Joya akan jual beg pakaian. Tengok dulu. Beg pakaian. Tengok ni. Boleh pusing-pusing nak. Beg pakaian ni ada banyak jenis. Ada yang paling istimewa yang ni. Nampak tak besar dia? Yang ni istimewa sebab apa? Dia anti-sesat. Okey, anti-sesat. Joya ulang ya. Joya akan bagi potongan sebanyak 50%. Istimewa hari ni 50%. Nak tahu apa yang istimewanya? Tengok dulu lagi. Bagi puas hati. Tengok ni. Istimewanya dia anti-sesat sebab apa? Dia ada fungsi-fungsi ni. Ku ucapkan kepada semua salam lebaran. Sadar tak sadar dah sebulan kita berpuasa. Sanak saudara bersiap sedia untuk meminta. Santai yang muda-mudi, duit raya ku bagi. Ini kan hari raya Aidilfitri. Sikit. Ini minta awak. Kalau nak apa-apa lagi bagi tahu je. Ada orang tiba. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak hantar barang yang cik pesan ni. Cik ada rumah tak? Saya kat luar ni, saya tak ada kat rumah. Tak apa, awak tinggal je sebab pintu saya tak kunci. Jadi, nanti awak dah letak barang, awak jangan lupa tutup balik. Okey, baik-baik. Nak apa-apa lagi tak? Jom, saya belanja ni. Sebab kita kan nak kahwin, jadi saya nak semua ni untuk awak ni. Saya kalau boleh semua benda ni. Tengok. Wow, cantiknya. Cantik kan? Dah kedai kelima dah, awak. Tak apa, pilih je. Boleh je. Awak. Ya. Cantik tak ni kalau saya pakai hari nanti? Cantiklah. Awak pakai apa-apa pun cantik. Kalau macam tu, kalau awak nak, awak ambil je apa. Nak yang tukar nak 10, ambil je, saya bayar semua. Alah. Okey, kalau macam tu saya beli ni. Tapi awak kena janji awak akan datang raya pertama pukul 4 tau. Sebab saya nak kenalkan awak dengan family saya. Dengan family awak, maksudnya saya boleh bawa rombongan, kita kahwin teruslah kan? Alah, belumlah lagi. Awak datang seorang dulu. Lepas mak saya setuju, awak datang bawa rombongan. Satu buat pun tak apa, sayang. Seorang je lah dulu. Bolehlah. Okey, jadilah kan. Awak ambil lah apa yang awak nak. Kak, tengok saiz dia. Nak berapa baju? 10? 15? Boleh. Pergi. Adik, saiz S. Awak tak nak baju ke? Tak apa, untuk awak semua apa. Awak nak ambil je lah. Saya ada je duit tu cukup kot. Ya, Assalamualaikum Cik Siti. Kenapa tu? Waalaikumsalam. Ni, Mak nak tanya ni. Kamu tu nak balik seminggu sebelum raya ke seminggu selepas raya? Apa Mak ni? Sehari sebelum raya lah. Yelah, Mak ni saja je menyakat. Ni, jangan lupa tau. Bawa balik bakal menantu Mak. Aduh, ni yang lemah ni, Mak. Apa lemah-lemah? Kamu nak ke Mak kahwinkan kamu dengan Zaharuddin? Zaharuddin mana pula Mak ni? Zaharuddin tu dia bukan lawyer, bukan magistrate, tapi dia usahawan berjaya, usahawan kosmetik. Nanti kamu pakai make up semua tu percuma. Free. Mak macam ni lah, Mak. Tak apa, nanti Syah bawa balik bakal menantu untuk Mak ya. Yang pastinya bakal menantu Mak ni terletak, comel, bergaya ya Mak ya. Pastikan ya, Mak tak nak nanti cucu Mak ni hidung kemek, tahu tak? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bakal menantu. Tiap-tiap tahun nak bakal menantu. Tiap-tiap tahun nak bakal menantu. Macam mana tak ni? Ashraf.
Hello. Hello, Assalamualaikum. Ashraf. Ha. Kenapa? Ashraf, ni. Kau raya balik Temerloh kan? Mestilah. Ni kenapa tiba-tiba tanya ni? Ni. Kampung kau dengan kampung aku tu tak adalah jauh sangat kan? Yalah. Dalam lebih kurang sejam macam tu. Kenapa? Kalau macam tu boleh tak aku... Tengoklah macam mana. Bolehlah Sekejap je. Pagi tu je. Pagi raya tu je Ashraf. Please. Tolong aku. Oi, tak tolong lah pula. Gaya ni. Awak cukup tak ni? Kalau nak, saya tambah lagi. Cukup lah awak, nanti koyak awak. Betul juga. Ni, tak payahlah nak naik teksi ke apa. Biar saya hantar dekat bawah. Sebab kereta saya dekat bawah. Naik dengan saya lah. Naik dengan saya. Awak, tak boleh lah. Kita kan bukan murim. Tak manis dipandang. Nanti jatuh fitnah pula kan? Bukan muhrim. Fitnah, ya Allah. Agama pun ada. Allah, pakej cukup lengkap ni. Memang pilihan saya dia betul dah ni. Tak apa, kalau macam tu saya balik dulu. Nanti kita jumpa lain tau. Yeah. Okey, elok tau. Jaga diri baik-baik tau. Ya, awak pun. Okey? Ya. Nanti saya belikan lagi banyak-banyak barang. Okey. Bye. Elok tau. Bye-bye. Bye. Hello. Hai. Hai. Lama tunggu? Tak lama pun, baru je. Oi, banyak betul shopping ni. Itulah. Okey, tak apa, jom. Nak buka puasa kat mana? Buka puasa kat mana-mana pun, I okey je, asalkan dengan you. Jom. Sekarang. Yup. Oh, wow, so gentleman. Thank you. Jangan pegang dari semayang. Okey. Alright. Orang nak undur. Makcik. Hello. Makcik. Orang nak reverse lah. Awak belakang lagi lah. Awak. Penyu tenteng. Boleh tak ke depan sikit kereta awak? Bagi saya masuk dulu. Dia main gambut. Agak-agak lah. Saya yang sampai dulu tau. Lebih-lebih. Jangan macam ni tau. Awak undur dulu. Tak ada. Saya yang sampai dulu. Mana bukti awak sampai dulu? Mana? Saya tak kisahlah. Tak ada bukti kan? Tak ada bukti. Ke depan kereta awak. Awak ke belakang. Ingat dia seorang je ada horn. Sabar jap. Kau tak boleh macam ni tau. Melampau dah dia ni. Kuasamnya. Jangan lagi kereta aku. Kuasa betul. Berani. Jangan lagi kereta aku. Berani nak langgar kereta. Hello. Apa lagi? Ni tengok ni. Ni coklat ke kuih raya ni? Kalau nak beli kucing, lain kali suruh dia membuang kat rumah awak. Buang kat rumah saya. Kenapa? Hello. Kucing saya tu ada kesedaran sini. Macam tuan dia. Yang tak ada kesedaran sini tu, awak suka-suka hati nak tuduh orang. Mana panggil dia? Panggil kucing awak sekarang. Awak kan? Oi. Satu kali lagi kucing awak membuang kat rumah saya, sesaman awak. Habis tu coklat ni buat apa?
bakal. Bagi tu dekat mak. Cantik. Ni tak sabar nak bagi tu kat mak lah. Hello, Assalamualaikum, Mak. Buat apa tu? Waalaikumsalam. Ni baru nak pergi terawih. Asal nak pergi terawih ke? Mak. Tak adalah. Manja tengah siap-siap nak pergi ni. Ni, Manja telefon Mak ni sebenarnya. Manja nak bagi tahu kat Mak. Yang Manja balik sehari sebelum raya tau, Mak. Allah, kenapa lambat pula kali ni? Tak ada sebab Manja kena selesaikan dulu kerja kat pejabat. Lepas tu dah lapang, Manja balik lah. Oh, iya ke? Tak apalah. Selesaikan dulu kerja-kerja tu. Nanti baik-baiklah, Caca, Manja. Nanti kalau balik, berikanlah Mak oleh-oleh daripada Kuala Lumpur. Okey, Mak. Bukan oleh-oleh je dapat. Nanti tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, jom kita pergi terawih. Jom. Kunci pintu dah? Rendang telah tersedia, kuih-muih semua, cepat-cepat menolong. Emak membuat lontong, ketupat siap bersarung. Mari kita bergotong royong, sebulan berpuasa, Ramadan yang mulia. Kini tiba masanya menyambut hari raya. Semua segak bergaya, baju Melayu dan kebaya. Selamat Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Puasa ke? Tiba raya kita, rayakan. Anak muda di rantauan, semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan. Okey. Tak sabarnya nak balik kampung. Baru sentuh bengkel ni. Apa hal pula ni? Bengkel lipat aku ke apa ni? Oh, tak boleh. Saya tak bergerak. Kenapa ni? Janganlah buat hal pula. Tak boleh raya ni. Kenapa ni? Saya tak bergerak. Semua balik kampung. Aku tak balik. Baik, cukup. Okey, cukup. Tinggal ke? Awak. Nak apa? Jangan macam-macam Saya tak nak macam-macam lah dengan awak. Ingat orang minat sangat ke dia? Lambat lagi tau. Orang nak minta tolong ni. Tolonglah. Tak kuasa saya nak tolong awak. Nampak ni. Tak kira sekarang ni nak tumbuk ke, awak nak buat apa ke, awak nak keras saya 18 ke. Saya tak kira. Tu tolong saya tu. Hantar kereta tayar. Ayah awak. Ya, orang nak balik raya ni. Kesian kan? Jom hantar. Siapa curi? Manalah saya tahu siapa curi. Kalau saya tahu, saya dah tangkap dia dah. Siapa awak? Kesian kan? Kau nak tak saya ke? Saya! Agak-agak lah kalau tak nak bagi tumpang pun jangan sembuh. Alah. Alah. Tak apa. Buatlah kat orang macam tu. Alah, tak ada siapa nak tolong. Tak tolong pun tak boleh lah. Masalah aku ni. Siapa nak tolong aku? Selamat hari raya. Awak mesej tak jawab. Pergi mana tak berjam-jam ni? Aduh, awak nak masak. Besok dah nak raya. Tantah sampai kat sini kat dia dengan barang tu. Masa kutubah raya ke? Apa yang awak bebel tu saya? Panjang pun umur. Tak, saya pergi mana? So pergi beli barang je pun. Berjam-jam.
Ni, manja sampai bila? Hari ni lah. Dia cakap nak sampai petang ni. Ha? Apa tu? Cuba ha. Jangan telan. Bukan ha. Macam tu. Kenapa telan balik? Mesti pergi minum ni. Ha? Kejap-kejap keluar. Kejap-kejap keluar. Mana dia? Ya. Ai, awak ni macam... Ha, cepat. Kita taklah boleh ha. Kita tak ada. Hello, kedai tayar acuan ah? Ya. Sudah kalau gendara pula. Sudah tahu. Tahan dia pula. Kenapa? Bos. Kasih tolong saya, bos. Ada tayar lebih tak? Kasih hantar saya boleh tak? Saya punya tayar hilang lah, bos. Ayo, kenapa ah? Semua orang telefon saya pun panggil saya bos. Saya bukan rupiah bos. Saya Encik Cuan. Ya, Encik Cuan. Kawan. Lu tak ada kampung ah? Semua kedai tayar sudah tutup oh. Sekarang saya pun mau balik kampung tau. Encik Cuan, ada lagi tak tempat kedai tayar ke mana-mana buka? Ada tak? Halo kawan. Tak tengok berita. Semua kedai tayar sudah tutup tau. Saya pun mau balik kampung oh. Tu tak balik kampung meh? Ayo. Ini gaya Melayu, gaya Cina. Dia pun gaya aku. Aku yang tak gaya ni macam mana? Macam mana ni? Mana cukup ni? Lambat pula kedai tu buka hari ni. Macam mana ni? Kalau boleh siap-siap kan senang. Balik kerja boleh terus balik kampung. Siapa pula yang call ni? Hello? Buat apa tu? Bos dekat mana tu? Bos macam ni. Sebenarnya saya memang nak masuk pejabat tadi, tapi saya tak tahu kenapa kereta saya boleh tiba-tiba berhenti dekat sini. Tahu takut. Tak adalah. Saya nak bagi tahu. Hari ni tak payahlah masuk pejabat. Kita tutup je pejabat cuti raya awal. Ya, betul, bos. Yelah, isteri saya ni tiba-tiba pula nak balik kampung awal. Saya bukan takut isteri tau. Tapi saya hormat keputusan isteri. Betul, bos. Hormat keputusan bini. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Yes! Kau tak kena Dalim tu penyangak tu. Sebiji pun tak tinggal untuk kau. Itulah pasal Mat. Tolong aku, Mat. Tolong aku. Aku nak balik kampung hari ni. Hari ni juga aku. Tolonglah saya. Tayar, Mat. Waktu-waktu macam ni, kedai tayar se-Malaysia semua dah tutup. Cuti raya. Aku tak kira kau cakap apa-apa pun. Kau cari juga tayar. Aku kalau boleh nak tayar. Habis tu macam mana, Mat? Kau kena tolong aku. Kalau aku tak ada tayar, aku tak boleh raya. Jap. Berapa tayar ni? Tayar je dah beratus. Rim sukan dah beribu. Kau ada modal ke? Modal nak raya ada. Modal nak tukar tayar tak ada. Macam mana ni, Mat? Tolong aku, Mat. Tolong aku macam mana ni. Kau kena dapatkan tukar tayar ni, Mat. Jap. Kau pilih satu. Kau nak raya ke nak tayar? Aku nak tayar. Lepas tu, aku nak raya. Aku nak dua-dua juga. Aku tak kira. Tolonglah, Mat. Macam mana ni? Apasal aku pula yang serabut ni? Jap. Aku yang ada idea. Aku ada idea. Ni. Kau tutup tingkap kau ambil barang kau. Aku hantar kau kat hentian. Kau naik bas. Naik bas. Terajak jauh tak ku rasa, kerana hatiku melonjak sama, ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Mesti nak balik raya tu. Derup angin turut sama berlagu, semuanya bagaikan turut gembira. Ya Allah, Jimmy. Kenapa dengan awak ni? Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Jimmy, awak nak masak rendang ke ni? Astaghfirullahalazim. Macam mana nak balik kampung ni? Ya Allahu Akbar.
Ni air pun tak isi ha. Awak banyak benda ke nak kena betulkan? Kalau tengok kereta ni, memang kena masuk bengkel ni. Bawa balik bengkel? Iyalah. Pergilah bawa masuk bengkel cepat sikit. Mana boleh. Saya nak balik kampung, nak beraya, nak bakar lemang. Lepas raya kita buatkan. Lepas raya? Lepas raya buat apa? Saya nak balik kampung sebelum raya. Habis saya tak payah beraya. Ni banyak kena buat ni. Air pun tak isi apa benda ni nampak ni. Kereta dia mahal nampak ni. Ini belakang ni minyak lagi. Ya Allah. Macam mana nak buat ni? Ni nampak ni. Tu ada bunyi. Kita ni. Alamak. Aduh, sampai. Mat, terima kasih hantar aku, Mat. Tapi kan, macam tak ada bas je, Mat. Kau tengok dengan mata kasar kau memanglah tak ada. Kau pergi tanya cepat. Mesti ada punya. Kalau tak ada macam mana, Mat? Alah, kau ni sembang ah. Malas sembang kau. Aku pergi tanya. Kalau tak ada, kau telefon aku balik. Aku datang ambil kau. Kau nak ambil aku buat apa pula, Mat? Kau ikut aku balik kampung aku. Kampung baru. Kampung juga kan? Tak nak aku. Ni. Selamat Raya. Selamat Raya. Terima kasih. Aku Hati-hati. pergi dulu Mak, Syah tak balik naik kereta, Mak. Kereta rosak. Kamu jadi balik ke tak ni? Bakal menantu mak ada? Kalau susah-susah sangat, mak kahwin je kamu dengan Zaharuddin tu. Mak ni tak naklah kahwin dengan Zaharuddin tu. Ni, Syah bawa menantu. Nenek, menantu ada sebelah ni. Kamu balik dengan apa? Naik bas, Mak. Kita orang kasih hati sejiwa. Mak tunggu. Alhamdulillah. Riangnya hati menyambut raya, tak sabarnya rasa suasana. Akhirnya dapat balik beraya bersama kita bertiga. Oh tidak, bas sudah jalan. Macam mana nak ke kampung? Tiket dah habis, tak guna beratur. Ayo, ini cerita hari raya, takkan ku lupa. Nak bergembira sama-sama, nak buat macam mana. Asalkan kita beraya, rindu nak jumpa ayah bunda. Namun apakan daya, mesti seram bila dalam raya kita tiada. Ini cerita hari raya, takkan ku lupa. Nak bergembira sama-sama, nak buat macam mana. Kita bersama usahlah berduka, asalkan kita beraya. Ayo, terima kasih Cik Abang Budiman, si baik ada orang tumpangkan. Boleh raya, ini Mana tak nak cari tiket ni? Takkan naik bas kot. Mana kereta? Alah, ada juga punya tenteng ni. Suka hatilah nak naik bas ke, naik kereta ke, naik boat ke. Apa masalah awak? Beg pun nak meniru agak-agak lah. Awak tu yang tiru, Lambat lagi. Saya beli dulu tau. saya beli dulu. Tiru. Dah lah naik bas juga. Peniru. Bah. Perlu dua, bang. Okey, ada. Okey, mati. Balik kampung Raya. Kau hantar temelung, tiket lagi. Saya. Bang, saya dulu bang. Saya dulu.
Bang, saya dulu. Saya nak balik kampung, bang. Tolong. Saya perempuan. Kejap. Dia tak payah. Saya dulu, bang. Kejap, Tolong, kejap. tolong. Dia tak payah. Bagi saya dulu. Satu, korang dua orang. Bagi saya dulu, bang. Saya lah dulu. Kenapa? Dua orang tinggal satu ni. Saya, bang. Tolonglah bagi saya. Tak maaf Saya bagi dulu kat kiri dulu Maaf 35. 30. Alah, tiru beg orang. Lepas tu berebut tiket. Yang awak ikut saya ni apa hal? Tak payah ikut saya lah. Mana ada saya ikut lah. Temelo. Hidup di Magras. Jangan berebut. Saya dulu. Saya dulu. Nandang tersilah. Saya dulu. Tengok ini. Betul kan? Tengok dah. Betul kan? Saya masuk. Buka. Cuba dekat ke saya tengok. Tengok saya punya dulu. Dia tak payah. Saya. Oh, ini tiket bukan ini bas. Naik bas sana. Saya dulu. Sabar dulu. Saya nak duduk tepi tiga. Saya nak duduk tepi tiga. Nanti orang ni macam budak-budak lah. Kasih tiket saya tengok. Tiket. Betul tak saya duduk tepi tiga? You duduk di tepi tingkap. Ya. Awak punya tiket kasih. Saya duduk tepi tiga. You punya tiket duduk dia punya sebelah. Saya tahu. Saya tak mau. Ini ya. Wow, kita duduk sebelah dia. Tak mau duduk sebelah dia. Tak. Dengar sini saya cakap Ni kawasan saya. Awak jangan masuk. Diam-diamlah. Jangan gaduh-gaduh lah. Baik-baik duduk. Sikit punya hal pun kau orang mau gaduh. Tak sedar dah sebulan kita berpuasa. Senang saudara bersiap sedia untuk meminta. Santai yang muda-mudi, duit raya ku bagi. Ini kan hari raya Aidilfitri. Hello, Mak. Kejutlah. Ni Isha dah dalam bas dah ni. Alhamdulillah. Bakal menantu mak tu ada sebelah kamu tak? Dia naik bas sama-sama tak? Menantu? Ada dekat sebelah ni, Mak. Baguslah tu. Biarlah dia belajar cara nak jaga kamu. Okey, Mak. Nanti Syah kau balik, okey? Okey? Yelah. Tak apa-apa ke tak? Balik pun nak beritahu. Selamat hari. Ni bekak ke apa? Mak. Lain kali, kalau nak tidur tu, telefon tu. Jangan bising sangat boleh tak? Ya, Mak. Manja baru je ni. Baru je. Masih lagi dekat KL. Baru je Mak. Manja naik bas, Mak. Ya.
kenapa pula dalam bas? Anja jangan nak gurau kasar sangat dia bergurau ni. Ni kereta manja mana? Kereta manja kan? Kereta manja dah 4 tayar dah kena gembat dengan orang lah, Mak. Jadi sekarang ni Azal dekat mana? Sekarang ni masih lagi dekat KL. Baru je keluar ni. Oh, dalam KL lagi. Ingatkan dah nak sampai dah. Belum lagi, Mak. Nanti dah nak sampai. Manja bagi tomat, Okey. Dah kenapa nak ketawa macam tu? Adik saya buat kelakar tu. Kelakar tu tak adalah. Tapi kan, comel lah. Comel? Nama awak comel. Nama manja. Manja kan? Comel Comel, nama comel. Perangai awak, na'udzubillah. Jangan. Apa sengih-sengih ni dengan bini orang? Abang, saya tak sengaja, bang. Saya nak tukar tempat duduk dengan isteri abang boleh? Asal nak tukar pula? Duduk je lah dengan bini awak kat situ. Ini bukan bini saya, bang. Ini jembalang tanah mana saya tak tahu ni. Saya tak nak duduk sebelah ni, bang. Tukar, bang. Tak apalah abang, sekejap je, dekat je pun. Nanti abang rindu macam mana? Sekejap je, dekat tu. Alah, nak lepaskan kat toilet pun dah rasa tak sanggup. Ini kan nak duduk sebelah tu. Tak boleh. Sekejap je, dekat je tu abang. Uncle! Kenapa ikut ini jalan? Kenapa tak ikut lebuh raya? Lu kan mandu, saya akan mandu sekarang. Ini jalan lama, Uncle. Jauh tau. Saya sudah bawa ini bas 35 tahun tau. Jangan sibuk lah, duduk diam-diam lah. Uncle, pusing baliklah. Kita pakai lebuh raya. Ini jalan banyak pusing-pusing tau. Highway banyak jam. Tak ada gerak tau, 2 jam tak ada gerak. Silap. 2 hari lagi baru kita sampai kampung. Diam-diam duduk boleh tak? Ini tak boleh tahan. Tak banyak. Sikit je. Alamak, ada lagi. Alah! Aduh! Alah! Alah! Makan apa ni? Ya Allah! Apa benda lah? Aduh. Siapa mau pergi tandas? Turun cepat. Cepatlah. Abang, abang turun dulu Abang nak pupu. Cepat. Kak, kita tukar balik boleh tak? Saya tak tahan lah duduk sebelah suami akak ni. Dia mengeluarkan cair nuklear tahu tak? Busuk lah tu. Akak bagi makan apa? Tak apa, kita tukar. Dia memang kalau jalan jauh, memang macam tu. Tukar. Saya tak tahan dah. Akak duduk dulu. Sekejap nak duduk belakang. Sekejap nak duduk depan. Nak duduk mana? Seperti orang lah. Nak pergi mana?
pergi tandas juga. Bagus, pergi. Saya jangan awak ni. Orang lagi rimas lah dengan awak, tahu tak? Uncle. Ya, apa lagi? Balik-balik you punya muka juga apa mau? Boleh berhenti sekejap tak? Saya bagi makanan lah. Saya nak buka puasa. Mana boleh? You tengok sini hutan sekeliling. Mana boleh berhenti? Alah. Tadi you pergi tandas, tak boleh beli makan ke? Tadi awal sangat, Uncle. Nanti saya jumpa masjid, saya berhenti. Lah. Wak. Dah skip ni. Oh, puasa ke? Puasalah. Oh, habis tu yang daripada siang tadi awak duk marah-marah saya tu puasa. Awak mana saya marah awak? Awak yang marah saya. Air tak boleh. Sebab saya tak nak kongsi. Oh, ikhlas ke tak ikhlas ni? Puasa ke tak puasa ni? Puasalah. Ambil. Ikut kata saya tolong je muka awak, tahu tak? Kenapa ni, Uncle? Mana saya tahu? Saya bukan mekanik. Semua orang boleh turun. Apa pula? Uncle. Apa pula? Saya mana tahu. Tunggu mekanik sampai lah. Teruk. Saya sudah cek you punya minyak hitam ada kurang sikit. Ya, saya sudah tambah. Nanti saya minta sama bos lah. Okey ya? Okey, terima kasih. Bye-bye jalan lah. Okey. Uncle tak rosak lagi kan? Betul kan? Betul. Jangan macam-macam tau, Uncle. Jangan rosak tau. Boleh naik, Uncle? Naiklah. Betul, Uncle lah. Semua orang boleh naik. Ya, naik. Okey. One, மூணு, நாலு, அஞ்சு, ஆறு, ஏழு, எட்டு, 9, 10, 3. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua cukup. Masuk cepat mau balik. Cepat. Lagi mau sembang ke? Cepat masuk. Ayo, apa ni macam nak amat ni? Awak ni kenapa? Awak nak kacau saya? Tak. Bawa saya kacau awak. Tengok tu, tuyul ayang lah tu. Oh, takut. Bagaimana cakap dengan dia? Apa jadi kat saya macam mana? Ada muka. Uncle. You okey ke? Okey. Macam tak okey ni, ke kiri ke kanan ni. Alah. Uncle. You okey ke? Oh, saya rasa ngantuk lah.
Macam mau tidur lah. Bagi saya lena sekejap boleh tak? Rehat dulu lah, Uncle. Ya. Ni bukan dia sekejap ni. Ni dekat sejam lebih dah ni. Ni maknanya tidur mati. Alamak, pukul apa nak sampai ni? Yang tu, pergilah kejut tahu bising je. Apa kata awak kejut dia? Awak kan baik dengan dia. Bila masa pula saya baik dengan dia? Macam ni. Saya rasa kan, lebih baik kita kumpulkan semua, kita jerit kuat-kuat nyanyi lagu Balik Kampung. Yang ini aku setuju sangat. Balik Kampung! Oh, balik Kampung! Oh, balik Kampung! Hati gila! Duduk. Mas sudah mau jalan sekarang. Janganlah tidur sampai besok. Kan saya dah cakap tahun ni giliran kampung saya. Awak ni kan saya dah cakap dah. Raya pertama tahun ni dekat kampung saya lah. Okeylah kalau macam tu. Kalau awak dah tak suka kat saya, dah benci sangat kat saya, tak apa, awak hantar je saya kat mak saya. Hoi! Tak payah sibuk rumah tangga orang lah. Sambung mari. Oh, ngantuk eh? Ngantuk. Oh, lah syik. Mai. Boleh? Mai. Kak Fang. Lagi 30 minit kita sampai Pekan Termeluk. Kita dah nak sampai. Kita dah nak sampai. Sampai dah. Awak ambil telefon saya buat apa? Awak nak letak nombor awak ni. Tak ada masa lah saya. Minta maaf lah. Kita ambil. Asal lah. Aidilfitri, selamat hari raya, bersama berkumpul semula. Selamat hari raya, ku ucapkan kepada semua, salam lebaran. Sadar tak sedar, dah sebulan kita berpuasa. Senang saudara, bersiap sedia untuk meminta. Santai yang muda-mudi, duit raya ku bagi. Ini kan hari raya Aidilfitri. Selamat hari raya, bersama berkumpul semula. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ini. Saya memanglah itu macam saya suka gurau. Saya memang. Oh, itu macam gurau kah? Saya itu macam lah gurau. Macam mana lagi mau gurau? Selamat Hari Raya Uncle lah. Sama. Kita sama semua. Okey. Okey. Lagi mau kali orang. Sudahlah. Awak nak apa? Selamat hari.
Mana mak? Sayang. Ya, sayang. Ni manja dah sampai dah. Mak! Belum. Tak payah pula sekarang. Busuk. Dah, pergi mandi sekarang. Alah, manja rindu kat mak. Lah, mak pun rindu kat manja. Mak, ayah, besok kan, boleh tak kalau manja nak pinjam kereta? Nak pinjam kereta nak pergi mana Nak pergi rumah makan menantu. Kalau macam tu, ayah nak ikut sekali boleh tak? Mak tengok. Tak, kenapa nak ikut sekali? Tak payahlah. Dia nak pergi rumah kekasih dia. Nak ikut kenapa? Nak pergi rumah janda ke apa? Nak ke mandi lah. Dah, pergi naik mandi. Yelah, mak orang penat. Manja penat lah mak. Manja nak masuk bilik. Peluk. Tak payah, besok. Pakai baju apa esok, Mak? Baju dia merah campur. Mesti orang dia putih. Kalau orang kulit gelap tak sesuai. Hei, kamu ni. Macam mana boleh tertukar beg dengan orang lain ni? Itulah kuat sangat berangan kan? Mak ni. Tapi Syah rasa ni mesti orang sebelah Syah tu. Dia lah tu. Aduh, tak lain tak bukan memang dia. Orang yang duduk sebelah Syah tu ke bakal menantu mak? Kalau macam tu telefon je lah dia. Suruh dia hantar malam ni juga. Syah? Yang apa menantu mak tadi kan? Menantu tu dia sebelah lain mak. Ni dia sebelah sini, yang sebelah lagi satu tu. Dia yang tu. Peninglah mak dengan Syah ni sekejap macam tu, sekejap macam ni. Tapi Syah kenal dia mak. Syah kenal dia. Kalau kenal telefonlah dia. Apa susahnya? Kalau tak pun macam ni. Syah pergi kat syarikat bas tu ataupun telefon je syarikat bas tu. Mak rasa dia pun mesti dah pergi ke syarikat bas tu sebab baju dia pun dah bertukar dengan beg Syah tu. Baik minta nombor telefon orang tu kat situ. Mana juga Cik Siti ni? Cik Siti tak adalah bodoh macam anak dia. Apa? Telefon cepat. Mak, itulah yang kau pandai. Mak, takkanlah manja nak beraya pakai baju ni. Bukan baju manja. Mana boleh pakai ni? Peninglah manja ni. Aduh, dah tak nak fikir dah mak ni kau manja. Macam ni lah manja. Esok pagi boleh tak baru kita fikirkan masalah manja ni? Manja dah janji dah dengan Manja punya awet. Manja nak pakai sama-sama warna pink dengan dia. Tak boleh, Mak. Apa kata kalau Manja pakai baju bapak Manja? Alah, mana boleh, Mak. Kejap. Apa kata pakai baju arwah Atuk Manja? Mana boleh, Mak. Apa Mak ni? Tak boleh lah. Orang nak pakai sedondon dengan awet orang. Manja nak pakai sama-sama pink, faham tak? Sedondon. Kenapa? Mak, Manja nak pergi stesen bas kejap lah. Manja nak tengok. Kalau ada orang boleh tolong Manja kan. Manja nak pergi tengok. Manja. Orang nak ni. Geram betul lah si Manja ni tau. Manja! Alamak. Macam mana ni? Alamak. Alah. Tapi aku tak ada nombor telefon dia pula. Tadi kenapa lah aku tak ambil? Aduh. Dalam beg tu, Mak, ada banyak barang-barang raya Syah, Mak. Kalau Syah tak dapat balik beg tu, tak raya lah Syah tahun ni, Mak. Alah, potonglah Syah ni. Duk fikir pasal baju raya. Apa susah besok? Besok kita raya, Syah. Alah, Syah pakai je lah baju yang Mak ada dalam almari tu. Yang mana Mak tak muat, Syah pakai je. Sekarang ni yang penting, pukul berapa bakal menantu Mak nak sampai sini?
Alah, menangis. Memang dah tukar nak buat apa. Mak nak pakai baju apa? Mak ada 3 pasang baju tau, Syah. Satu tu tanah dia putih, bunga biru. Besok Mana mak dapat duit beli banyak? Tengoklah rumah mak besar mana. Apa soalan bodoh macam tu. Ni baju merah jambu. Dia pakai baju merah jambu. Sedondok pula dengan kita. Alamak. Alamak, macam mana ni ya? Macam mana aku nak dapat nombor telefon dia ni ya? Siapa pula ni? Baik, awak. Apa raya-raya? Beg saya mana? Awak curi Jangan nak pencurikan kita Awak yang ambil beg saya pula ambil beg awak. Jangan main tuduh-tuduh Dia yang curi beg kita. Sekarang ni saya tak kira. Awak hantar balik beg saya ke rumah saya. Jap. Di mana awak dapat nombor ni? Awak selongkar beg saya? Awak tu yang selongkar barang-barang saya. Kalau tak macam mana awak tahu kita tertukar beg? Tak kisahlah sekarang ni. Awak hantar beg saya dekat rumah saya. Main suruh-suruh je. Saya hantar alamat. Kita jumpa kat stesen bas je. Senang. Senang je awak cakap kan. Awak tahu tak sebab awak saya ni jadi kelang kabut. Sekarang ni saya tak kira awak hantar kat rumah saya juga. Dia main suruh-suruh dengan kita guli dia ke apa agaknya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tayang. Boleh. Nanti pukul 4 saya datang. Telefon pula ni. Dah kenapa awak video call saya pula ni? Saja nak tanya awak kat mana. Dah gerak ke belum? Sabarlah. Awak ni jenis yang tak penyabar. Boleh sabar tak? Nak gerak ni. Geraklah cepat. Lembab betul lah. Lembabkan saya pula Awak ni tak kerti sabar Barang-barang dalam beg saya tu awak jangan usik Dalam tu ada charger, ada iPad saya. Tangan tu tak payah gatal nak usik.
Cakap pasal dalam barang-barang dalam beg awak tu kan. Seingat saya lah kan, yang kuih raya tu semua saya dah bantai sampai habis tau. Hei, awak ni... Hati je makan kuih raya orang. Pandan kau lah. Mak. Dah sampai ke bakal menantu Mak? Bakal menantu? Mak. Mak, ya, awal lagi. Ya ke awal? Sampailah tu kejap lagi tu. Ya ke? Alah Syah, Mak ni bukan apa tau. Mak teruja. Yelah nak kenal dengan bakal menantu. Nak tengoklah muka dia tampan ke. Segak ke orangnya. Tinggi ke, putih ke. Sadar ke tidak. Yelah harapkan kamu minta gambar pun nak tengok tak bagi. Kejutan. Ya, kejutan. Kejutan. Ni nak cakap. Kejutan boleh. Tapi janganlah sampai buat mak terkejut kering macam tu. Jangan bangla sudah. Takkan lah. Macam mana ni? Hello Syah. Hello, Ashraf. Kau datang kau apa ni? Macam kita play hari tu kan? Sorry Syah. Tak maaf banyak. Aku tak dapat pergi rumah kau lah. Ni, aku ada kat Terengganu ni. Aku bergaya dengan keluarga aku ni. Kau minta tolonglah siapa-siapa ganti kat tempat aku. Boleh? Okey. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Ashraf. Aduh. Alah. Nak jawab apa dengan mak ni? Alah, matilah aku macam ni. Selamat Hari Raya. Syah, Mak. dah sampai ke? Apa sampai? Itulah bakal menantu Mak tu dah sampai ke? Bakal menantu. Bakal menantu mak dia lambat sikit. Dia sesat mak, dia sesat. Jadi maknanya dia dah dekat lah tu kan. Ni macam ni, Mak nak pergi rumah Mak Leha, nak hantar rendang ni. Nanti kalau dia sampai, Syah suruh dia tunggu Mak tau. Mak nak jumpa dia. Tapi kan, kamu jangan pula duduk berdua-dua dalam rumah ni. Nanti apa pula kata jiran kan. Mak tak naklah jadi apa-apa nanti. Ya? Ingat tu. Tunggu Mak. Ya? Ingat tu. Elok. Menantu. Hutan banat mana dia tak? Ya. Alah, apa yang sempit tengah jalan ni? Tempat orang mati ni, betul ke tu? Alah. Macam mana ni? Aduh, Ashraf ni. Masa ni pula kau nak buat hal lah. Kat mana dia tu? Depan kubur ni awak kubur yang mana satu? Senang saya nak sedekahkan Al-Fatihahnya. Amboi mulut awak ni. Jangan main-main boleh tak? Awak tu yang main-main Bagi lokasi tu betul-betul lah. Sikit ni depan kubur tahu tak? Lah, aku yang tak hantar lagi ke? Inilah tak habis-habis menyusahkan orang lah. Apa dah duduk dalam kubur ke apa dia ni? Dah dapat ke belum? Dah bagi lokasi, sabar. Sekejap ni saya telefon balik. Bukan salah saya tau. Salah sistem tu. Apa-apa je lah. Biadab.
tak pergi bagi salam ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Patu aku. Nah, ambil beg awak ni. Menyusahkan je. Tenang aja. Yang menyusahkan tu, awak tahu tak? Awak menyusahkan hidup saya. Tak nak mengaku salah. Menyampahlah tengok muka awak ni lama-lama. Senang baliklah. Baliklah. Saya pun menyampahlah tengok muka awak lama-lama. Baliklah cepat, balik. Balik. Nak baliklah. Apa lagi? Awak nak tempat tanda boleh tak? Oh, nak pergi tanda. Serumah saya? Yelah. Tak boleh. Kedekutnya kau keluar kat sini sekarang. Malu kan? Kes apa saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Oh, inilah bakal menantu mak ya, Syah? Elok. Pakcik, tahan. Nanti kencing sangat dah. Awak tolong saya lah. Tolonglah jadi kekasih saya. Apa hal pula? Saya tak nak lah. Saya nak balik. Alah, tolonglah berlakon pun. Tak nak lah. Saya nak balik lah. Okey, kalau awak tak nak, saya tak buka lah pintu ni. Alah, ni. Yelah. Betul ni? Ya, betul. Dah kenapa pula saya nak duduk susun? Saya malas. Saya nak balik lah. Tolonglah susun. Saya nak balik. Awak cakap apa? Awak cakap apa? Yalah. Mak. Amboi, rajinnya bakal menantu mak ni. Mak sukalah Syah macam ni. Kira jadilah Syah. Jadi. Kira jadi kan. Syah tengoklah rambut dia kerinting, kulit dia putih melepak. Kalau mak dapat cucu lah, comelnya. Rambut kerinting-kerinting. Dia tak payahlah dia pergi sibuk pergi salon ke apa, Syah. Jadi ya, Syah? Jadi? Jadi, Syah. Jadilah, Syah. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bos Syah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Siti. Selamat Hari Raya, Siti. Biasalah raya. Mestilah berseri-seri. Kan ni Hari Raya. Ada nol sikit bila di Hari Raya tu kan. Berkat kita puasa sebulan. Yelah. Tak datang sini ya? Mana lama minggu lepas aku datang rumah aku kan. Syah. Ni Syah, anak kita. Dah besar dah Syah. Mestilah Syah. Makin besar takkan makin kecil pula. Tu siapa tu, Siti? Oh tu? Itu bakal suami Syah. Bakal menantu aku. Menantu. Jodoh. Menantu. Sayang. Elok kau. Rambut kerinting-kerinting macam kucing Parsi. Sesuai sangat dengan kau, Syah. Macam ketupat dibelah dua. Ni nak tanya sikit kau je. Apa kena mengenai ketupat dengan dia? Ni nak tanya. Ni asal orang mana? Ni kerja kat mana? Tinggal kat mana? Ni macam mana kenal dengan Syah? Gaji berapa gaji? Ni dekat KL tinggal dekat mana? Fauzia. Sampai ke gaji orang tu kau tanya. Ni sekarang ni aku nak tanya kau. Sekarang ni siapa yang nak kahwin dengan dia ni? Anak aku ke kau? Menyibuk betul kan macam. Tak, saya orang sini je. Oh, sini. Kenal 3 tahun? 3 tahun. Kahwin tahun ni. Dah nak kahwin?
Tapi baju macam tak sedondon. Tak ada sefahaman ke ni? Macam tak sefahaman. Takkanlah baju tak sendondong tu tak sefahaman. Belum lagi. Selalunya sendondong tu 3 bulan cerai. Siti. Bukan ke Ni Fakhruddin. Zaharuddin. Tu, keluarga Zaharuddin tu dia tak kecil hati ke? Sibukkan dulu duk canang si Syah ni dengan Zaharuddin. Satu kampung dah tahu. Ya, satu kampung kan. Hari tu. Mulut kamu ni kan. Ish, betul lah. Mulut kau ni tak ada insurans. Daripada menantu aku, kau tanya soalan macam tu kan. Dah orang tu tak ada tanda tangan kontrak. Maknanya tak ada jodoh. Tak ada jodoh lah. Tak ada jodoh sayang. Nanti apa? Saya nak apa? Tak apa, saya boleh pergi ambil. Tak apa, sayang ambil air masak. Sayang duduk. Saya duduk. Ni, Mak duduk. Belum tak. Tadi kalau tanya lagi tadi ni. Kerja dekat mana tadi? Kerja. Ni gaji sebulan apa? Tu. Jangan layan sangat dia orang tu Azhar. Dia orang ni tak ada kerja lain. Suka mencara orang je ni. Makanlah satu rumah aku ni nak raya ke nak sibuk. Haus ramai abang menantu aku. Awak. Terima kasih tolong. Awak kena betulkan balik Saya bukan bakal suami awak tahu. Awak kena bagi tahu dia tahu. Awak kena bagi tahu mak awak. Tak boleh. Saya tak nak terlibat tau. Ni masalah awak bukan masalah saya. Awak ingat saya ni nak sangat ke kahwin awak? Tak lalu dah dapat jodoh macam awak ni. Azhar, sekejap. Saya masih. Ni. Ni ambil ketupat ni. Okey. Ketupat. Ni rendang. Nanti Azhar bagilah kat mak ya. Baik Makcik. Inilah kita kan dah lama borak-borak kat dalam. Makcik nak ambil gambar boleh? Azhar dengan Syazwan. Tak apalah. Boleh lah. Bukan selalu Azhar datang rumah makcik ni. Tak apalah Makcik, tak apalah. Syah tak kat gambar mak lah Nazan. Tak payah. Dekat sikit Syah. Tak nampak ni. Masuk frame. Masuk. Dekat lagi Syah. Susahlah korang ni. Dekat lagi. Macam ni. Okey, senyum. Okey. Freestyle. Okey, jom kita ambil gambar selfie. Macam ni. Mini love. Okey, nanti gambar ni makcik bagi kat Azhar ya. Boleh Makcik. Syah bagi tahu kat dia. Ni mak tadi Azhar kata dia nak balik. Saya nak kena balik sangat dah Makcik. Betul lah. Kirim salam kat bakal besan makcik ya. Okey, bye. Assalamualaikum. InsyaAllah Makcik. Bye. Wah. Dah dapat balik beg Dah Mak. Betul, dah pakai baju sendiri. Cantiknya warna. Sedap ke? Apa yang susah sangat kat sini lah. Ini bukan rendang yang mak masak kan? Sedap betul. Tak, ini yang kawan manja bagi. Kawan ke, kekasih ke, tuan wanita ke, buah hati ke yang bagi, ke menantu yang bagi. Mak, Mak manja dah lambat ni. Mak pergi dulu. Jom Mak, jumpa Mak lah. Ni kenapa tak habis kan? Tak habiskan tak apa. Biar Mak yang habiskan. Rendang tu sedap macam ni lah. Bakal menantu yang kita cari. Pandai masak rendang. Syah, mak ni kan tak sangka tau Syah pandai pilih bakal suami. Bila mak tengok dia tu kan, mak dah rasa dah yang dia ni tergolong dalam golongan suami yang soleh. Lepas tu kan Syah, ni senyuman dia tu Syah, mak yang tua ni pun tengok boleh tergoda tau Syah. Tak lagi yang muda. Amboi, Cik Siti. Baru pertama kali jumpa, kau main suka lagi ya?
Itulah Syah. Tak tahu yang mak ni ada bakat tau. Yang mak waris daripada arwah nenek kamu tu. Daripada air muka tu, mak dah boleh nilai dah. Yang dia ni orang baik-baik. Keturunan dia pun mesti baik-baik. Ni bila dia nak masuk Minang ni? Tak tahulah, Mak. Malas nak fikir. Syah, kalau besok kita pergi rumah mak dia, kita beraya. Bolehlah kenal dengan keluarga dia. Lepas tu mak masuk jarum lah. Panjang betul lah kan Cik Siti. Masuk jarum tu siapa? Untuk Syah ke untuk Cik Siti? Takkanlah masuk jarum untuk mak. Merepek lah kamu ni. Mak dah tua dah. Elok jadi mak dia je. Mestilah untuk kamu. Apalah kamu. Tapi tadi senyuman manis. Yelah, memanglah senyuman itu manis. Tapi bukan untuk mak, untuk kamu. Selamat hari. Tak sabar. Selamat Raya. Azal. Kenapa awak datang awal? Sana ni. Duduk raya. Betul budak ni. Kan saya dah cakap datang pukul 4. Yelah, saya dah tak tahan sangat dah. Saya nak kahwin dengan awak sangat-sangat dah ni. Rindu. Sekarang kahwin boleh? Sekarang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik ke tu nangis-nangis tu? Bukan. Baju sama abang. Ni abang Suzana. Saya Azal. Lagi satu. Oh, Sarawak. Ya ke? Saya bakal berganti lah. Habis tu saya ni. Habis tak... Awak, saya sebenarnya, saya bercinta dengan... Cinta. Dah awak. Cukup. Saya tak pernah bercakap saya cintakan awak. Saya suruh awak datang hari ini untuk mak saya temu duga je. Tapi kan giliran awak belum lagi. Saya dah perek tau. Duit dah tak ada satu. Awak minta macam-macam hari tu saya dah bagi semua. Tapi tu tak jadi lagi raya ni. Awak tunggu dulu kat luar. Nanti pukul 4, giliran awak masuk untuk mak saya temu duga, okey? Satu giliran ni. Macam tu je. Ambillah tu ni. Biarlah sebut. Jadi, tinggal saya je lah calon yang terakhir kan. Jadi, saya rasa inilah masanya saya. Awak? Bukan time saya. Awak? Awak? Dengan mudah engkau lupakan pengorbanan serta setia ku curahkan pada hatimu demi bahagia. Oh betapa sakit ku rasa melepaskan dirimu pergi untuk mengejar cinta yang lain dan mungkin janji. Mana mungkin
kau cinta dan berjanji setia bersama walau datang 1000 badai cuba memisah. Hello? Hello. Cik Azal, awak ni sengaja nak sabotak saya ke apa? Ni mana kasut saya sebelah lagi ni? Awak, saya minta maaf. Saya pun tak tahu macam mana kasut ni boleh ada dekat dalam bilik saya. Saya pun tak tahu. Macam mana? Itulah lelaki. Salah sikit minta maaf. Salah sikit minta maaf. Habis tu nak tunggu kasut tu sampai sini sendiri ke apa? Datanglah sini hantar. Saya tak naklah menipu mak awak. Saya tak nak berlakon-berlakon lagi ni. Saya tak naklah. Tolonglah. Saya nak pakai kasut ni waktu raya. Bukannya nak pakai kasut ni dekat KL. Macam inilah. Kita jumpa dekat tengah-tengah. Okey? Tak jauh daripada rumah awak. Tak jauh daripada rumah saya. Yelah. Tak habis menyusahkan hidup aku. Entah kenapa. Awak ingat awak Cinderella ke? Saya nak kena sarungkan dekat kaki awak pula. Emosi dengan saya kenapa? Tahun ni raya memang stres. Mula-mula tayar kereta saya hilang. Lepas tu macam-macam masalah jadi atas bas. Lepas tu boleh tertukar beg pula lagi. Tu tak cukup stres lagi. Tak cukup stres lagi. Okey. Apa yang awak stres lagi? Cuba cerita kat saya. Awak tahu tak? Salah satu sebab saya pulangkan beg awak hari ini sebab dalam beg saya tu ada hadiah untuk kekasih saya. Sepatutnya hari ini kita pakai setondon. Untuk kekasih. Lepas tu? Tak jadi pakai setondon? Dia pakai warna lain? Tak. Dia ada lelaki lain. Gunakan saya je. Tapi saya tak sama macam perempuan lain. Diamlah, awak pun sama je. Diamlah, awak pun sama je. Tibanya waktu ku mencari cinta sejati untuk diriku. Di mana kamu sayang? Aku terus mencari pujaan hati. Kamulah wanita, pujaan hatiku. Kamulah wanita, gadis idamanku. Tak ada yang bisa perempuan semua sama je. Jadi sepertimu. Tak ada yang bisa jadi penggantimu. Tapi saya tak sama macam perempuan lain. Ku menanti tiba
sejati untuk diriku. Oh, di mana kamu? Di mana kamu sayang? Aku terus mencari pujaan hati. Kamulah wanita, pujaan hatiku. Kamulah wanita, gadis idamanku. Tak ada yang bisa jadi sepertimu. Cukup kan barang semua? Memang cukup lah. Kenapa? Bukannya nak masak untuk satu kampung. Kalau macam tu, saya nak pergi rumah Haji Kamal boleh? Macam Kamal? Nak buat apa sayang? Sebab saya nak pergi beraya rumah ke rumah. Pergilah tapi jangan singgah rumah janda pula. Tak. Saya ni baiklah. Ayah jangan macam-macam nak pergi rumah janda lah bagailah taklah. Boleh sayang? Ya sayang, jangan pergilah. Halah. Mak jangan macam-macam mak. Kan orang dapat adik lagi ni. Sekejap, macam-macam. Abang. Ya. Nanti dah sampai hantar gambar tau. Habis status. Boleh. Mak banyaknya masak ni. Memanglah banyak. Habis tu, kau nak masak untuk manja seorang. Siapa yang nak datang? Kawan sekolah mak lah. Kawan sekolah mak? Mak ada kawan sekolah ke? Ada ke orang nak kawan dengan mak? Manja? Jangan keluar kata-kata macam tu tau. Mak dulu sekolah. Manja ingat mak tak pergi sekolah ke? Gurau je mak. Mak. Tak apalah mak. Mak buatlah, mak masak je lah ni. Orang nak cakap ni. Manja nak cakap ni. Cakap apa Manja? Manja nak keluar ajak mak. Pergi mana? Manja nak pergi ambil angin. Baik-baik tau. Jangan balik lambat tau. Nanti mak rindu. Manja berindu dekat mak. Okey, baik. Manja pergi Baik-baik. Okey. Mak baik-baik jangan sampai terpotong jari tau. Ya. Bye, Mak. Bye. Itulah tak sangka kan. Padahal dulu rasanya macam baru je duduk atas riba. Iyalah, masa kita buat fashion show dekat mana tu? Dekat Temerloh tu. Ya, Temerloh. Sekarang ni aku tunggu nak terima menantu je. Yang betul ke? Ya. Dapat orang mana? Alah, orang dekat-dekat sini je. Oh, dekat-dekat sini je rumah dia Oh, jadi rumah dia dekat-dekat dengan rumah Cik Wan lah ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Manja. Bakal menantu makcik. Oh, kenal ke? Manja tak cakap pun dengan mak kenal dengan Makcik Siti. Naughty, dia malu. Kamulah wanita. Awak buat apa kat sini? Kamulah wanita. Awak yang macam-macam nak panggil si manja-manja Mak saya je boleh panggil si manja tau. Okey apa manja? Comel. Syah. Tak naklah. Saya serius ni. Okey, baik manja. Tak naklah panggil manja-manja. Okey. Syah, saya nak minta maaf dekat awak kalau saya ada buat salah dengan awak, terkasar bahasa dengan awak, kasar dengan awak. Minta maaf Saya pun nak minta maaf dekat awak. Sebab sebelum ni saya suka sangat cari gaduh dengan awak. Memang. Panggil awak penyu teng-teng. Kalau saya tahu, saya panggil awak manja. Awak dah maafkan saya? Dah manja. Terima kasih, Cinderella. Boleh kahwin? Sekarang. Kahwin sekarang. Gatal. Sadar, tak sadar. Bila nak masuk Minang? Berpuasa. Bila-bila pun tak apa. Saudara, bersiap sedia untuk